Assalamualaikum guys. So kami macam mana kita buat Swiss Touch Chocolate. So jom guys. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. Masukkan 250 gram butter. Nak kuih kurang rasa sedap sangat-sangat, pakailah butter yang mahal. So masukkan gula pasir yang dah dikisar halus 1/2 cawan atau gula icing. Pastikan butter kurang, tak terlampau keras dan tak terlampau lembik. Suam-suam je. Masukkan vanila 1 sudu makan. Gaulkan dia. So, kalau butter kurang, terlampau keras, nak gaul macam ni pun susah. So, jadi, kenalah butter tu lembut. Senang untuk digaulkan. Sebatikan sahaja, cukup. Dan kita masukkan tepung jagung 1/2 cawan. Kita gaulkan. Ni untuk perangup, untuk crunchy. Tapi kalau tak ada, boleh skip. Masukkan sedikit saja. Kalau korang pergi kedai kuih dan kek, korang beli satu macam ni, boleh pakai sampai habis. Ni saya dah pakai 2 tahun. Saya masuk dalam peti, saya guna balik untuk tahun yang kedua. So memang bala-bala kalau korang beli. Dia untuk merangupkan kuih macam korang beli kuih yang dah siap sedia ada tu. Tapi kalau tak ada masalah. Kuih korang tetap sedap. Cuma tak rangup saja. Okey. So ni gaulkan dah siap. So kita masukkan tepung gandum 2 cawan dulu. Dan lagi satu saya akan masukkan 1/2 cawan lagi. So gaulkan dengan tangan korang. Kalau korang punya tepung ni dah mula susah nak gaul dengan spatula tu. So ni total 2 cawan. Dan lagi satu 1/2 cawan. Jangan risau, bawah video ni saya dah tulis bahan-bahan yang saya masuk. So ni hasilnya. Pastikan tak melekat dekat tangan korang adunan ni. Okey. So kita masukkan coklat rice ni. Gaulkan cukup, jangan sampai pecah hancur coklat ni. Kita cuma gaulkan, sebatikan dekat kita punya dough ni. Okey. Jangan terlampau gaul sangatlah sebab takut nanti coklat rice ni hancur. Korang boleh masuk 1/4 cawan. Sudah siap, kita bagilah 2. Piping ni piping yang biasa. So kalau korang, saya showkan kalau korang punya piping nipis macam ni, macam saya, tak nak pecah, koyak plastik korang, buat 2 adunan macam ni dulu. Masuk sikit, jangan banyak-banyak, nanti koyak. Okey, masuk first. Yang ni kita simpan dulu, nanti kita refill balik. So kita buat 2. Saya pakai yang ni, Moser 864. Muncung dia tajam macam ni. Okey. So kita buat 2 plastik untuk mengelakkan dia koyak. Potong ngam-ngam dengan kita punya nozzle tu. Jangan terlampau lebih sangat, takut nanti dia terkeluar daripada landasan dia tu. Nampak tak? Ngam-ngam dia punya tu. Okey. So kita potong yang ni dan kita masuk. So kalau dah habis, nanti korang refill yang plastik yang dalam tu. So bila korang nak pipe, jangan tekan atas, tekan belah bawah ni. Jangan tekan belah atas. Tekan belah bawah. Belah atas nanti takut dia muncung dia terkeluar daripada plastik tu. So kalau korang beli macam ni lagi bagus. Nanti dia dekat dia punya tempat tu je. Mengebat dekat tempat tu je. So ni kita bulat tinggi. Kalau korang nak rendah, korang tekan sedikit, bagi dia belah bawah lagi. Lagi dia lepih bawah sikit. Tapi saya nak biar dia tinggi macam ni. So piping, tekan belah bawah. Tangan saya dah tutup pula kamera. Saya ingatkan nampak. Macam ni nampak. Bila saya tengok kamera, nampak pula. Bila nak set edit balik, tengok tertutup pula first saya pipe tu. Okay, tak ada masalah. Benda ni memang senang. Kalau adunan korang ikut sukatan yang saya buat, InsyaAllah nanti korang nak pipe dia senang je. Okay. So kita pipekan semua dulu. Ni saya pakai coklat chip
yang paling senang simple. Kalau korang pakai Nutella atau coklat, korang kena buat lubang yang saya buat macam tadi tu. Tapi kalau korang pakai coklat, korang boleh beli coklat yang besar sikit. Dia ada saiz tau. Ni paling mudah untuk korang buat, letak coklat chip saja kat atas tu. Okay, so nanti saya buat cara-cara untuk kita piping Nutella atau coklat. Coklat coin tu. Kalau korang cairkan lah. So ni saya buat coklat chip dulu. So kita bakar suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit. Ikut suhu oven korang lah. Oven saya ni kecil. Saya bakar dengan suhu 150 atas bawah. So ni saya tunjuk yang kita nak letak coklat pula. Sambil-sambil kita nak tunggu tu masak, kita buat yang coklat. So coklat korang boleh pakai Nutella atau coklat coin. Coklat coin tu korang cairkan dengan wap panas dahulu. Kalau ada cocoa butter, korang boleh letak sedikit cocoa butter. Tapi cocoa butter nanti untuk mencairkan dan mengeraskan kalau kita letak dekat luar. Kalau korang pakai coklat coin yang korang dah cairkan tu, tak perlulah masak. Korang masakkan cookies ni dulu. Biskut raya ni dulu. Kuih raya ni korang kena masak dulu. Dan nanti lepas dah masak baru korang pipe dia dekat atas. So tinggal sejukkan dan boleh letak dalam balang. Tapi kalau Nutella, korang boleh masakkan dia bagi dia keras. Okay, bagi dia keras dekat kuih. So korang buat lubang macam ni, ikut kedalaman mana korang nak dan banyak mana Nutella yang korang nak letak. Okay, kalau untuk Nutella korang kena masak bersama kuih sebabkan dia cair dan kita nak mengeraskan kuih tu. Coklat tu kita nak kena keraskan. Kalau tak, nanti kita nak tindih coklat biskut raya ni, nanti dia melekat. So Nutella memang kena masak bersama dengan kuih raya kita ni. Tapi kalau korang macam saya ni, pakai coklat coin yang dicairkan dengan wap panas, haba wap tu korang boleh letak lepas bakar. Macam ni. Dah bakar, korang boleh letak. Tak nak masakkan dia pun tak apa, tak ada masalah. Korang boleh simpankan. Tapi tunggulah coklat tu sejuk. Dan dia boleh tahan lama dekat luar sebab kita letak cocoa butter. Tapi kalau tak ada cocoa butter, korang kena tunggu dia sejuk jugalah. Dia mudah untuk cair. Batter yang paling jimat dan senang, korang boleh pakai coklat chip saja. Kalau korang nak pakai Nutella, masak bersama kuih raya kita, sama pun suhu dia pun sama, 150 darjah Celsius selama 20 minit. So ni saya bakar sedikit. Okey, kita bakar je bagi coklat tu mengeras. Ni saya bakar sekejap je dalam suhu 150 darjah Celsius. 5 minit je saya bakar. Sekejap je bagi coklat tu masak sikit. Rasa macam bau coklat tu terbakar sikit. Macam tu lah. Kalau tak nak bakar untuk coklat coin, tak ada masalah. Korang boleh terus simpan saja, tau. So ni hasilnya guys. Dah siap. Kita punya Swiss tart coklat. So yang ni yang kita pipe coklat. Dan yang tu lagi satu ni kita pakai coklat chip. Okay, ikut mana yang korang nak lah. Yang senang. Nampak tak coklat coin? Kita pakai dia jadi macam ni lah. Saya terletak cocoa butter lebih. So dia cair sangat. Tapi kalau korang tak letak cocoa butter, dia akan pekat. Dan korang pipe dia, nanti dia akan bentuk Swiss roll lekat. Swiss roll macam belah atas tu. Tajam. So ikutlah mana-mana boleh je korang letak. Okay, so guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.